Dia kata waktu nak makan, aku budak-budak. Dia kata tangan aku ni duk merewang di atas pinggan. Budak-budak nak makan, dia peduli apa? Ada setengah masjid duk mengajar, duk lari. Guru nak mengajar ni dia jadi kacau habis. Fokus ni lari habis. Bukan lari pasal apa? Pasal kita duk mengajar. Dengan budak duk lari, duk menjerit ni, kita otak kita ni duk ingat, no. Jemaah perempuan duk dengar ke tak dengar? Terganggu ke tak dengan budak-budak duk lari ni? Janganlah bersembang bila orang mengajar. Itu kira sekali dengan tegur tu. Sama dengan budak duk lari. Duk lari tu ganggu. Jadi ibu bapa ni bukan kata tak boleh bawa anak. Bawa. Tapi jaga budak-budak ni. Jangan kerana budak-budak ni mengganggu orang. Budak tu tak salah. Pasal apa? Pasal budak tu sama macam Umar bin Abi Salamah. Dia tak tahu apa, dia budak-budak. Tapi Nabi SAW tegur. Bila Umar bin Abi Salamah tangan duk merewang duk nak ambil benda dalam pinggan ni, faqala li Rasulullah SAW. Umar anak Abu Salamah ni dia kata apa? Nabi SAW kata dekat aku, ya ghulam samillah. Nabi kata, wahai budak, bismillah. Nak makan bismillah, jangan duduk buat serbu. Nak makan Nabi kata samillah. Sebut nama Allah. Bismillah. Wa kul biyaminik. Nabi kata makan tangan kanan. Nabi kata wa kul mimma yalik. Dan makan benda ada depan dulu. Nampak? 3 Nabi abang dekat dia. Yang pertama, Nabi SAW kata nak makan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu makan biyaminik, tangan kanan. Yang ketiga, Nabi kata mimma yalik, makan hadu ada depan kita dulu.